untuk cheap customer ni, orang ni dia hanya suka pada promosi. Dia sangat suka pada promosi. Okey, yang pertama. Yang kedua, selain pada promosi, pada awal-awal saya tanya harga. Suka sangat tanya harga. Harga berapa? Harga berapa? Tak nak bagi tahu pun tak juga. Harga berapa? Dia dah boleh tahu dah. Yang ni kategori cheap customer. Okey. Yang ketiga, biasanya dia kerja makan gaji dan gaji dia biasalah masuk kategori orang awam. Mungkin 1,000 ke 2,000 ke gaji contohnya. Okey. Kerja contoh ni, kerja kerani ke contoh. Contoh je ni, saya bagi contoh. Okey. Last kali awak perlu tahu, dia ada kategori orang yang tak appreciate produk. Dia tidak menghargai produk you. Ataupun value yang ada produk you. Okey. Macam mana you nak kenal dia? You baru je call dia, tiba-tiba dia pun terus tanya, Bella, sebelum tu saya tahu, berapa harga? Ifa, sebelum tu saya tahu, berapa harga? Asyik tanya harga je. Ini kategori cheap customer. Yang mana kalau dia membeli dengan you pun, kemungkinan besar dia hanya beli sebotol sahaja selepas a lot of arguments antara you dengan dia. Okey, beli pun sebotol je, tak pada nak bahas dengan dia, tiba-tiba dapatlah cheap customer seorang. Okey.